Pukul 7 pagi dah bermula aktiviti di atas dek dekat Golden Cruise ni. Kita berada kat mana? Kita berada di Halong Bay, terletak di Hanoi, Vietnam. So dekat sini bolehlah kita nak exercise pagi. Ada instruktor yang akan ajar untuk senaman pagi macam ni lah. So bolehlah bagi yang nak join pagi-pagi di atas dek dekat Golden Cruise ni. Memang kena pakai sweater sebab memang sejuk. Sebab ni adalah winter trip dekat Hanoi. Cuaca waktu ni lebih kurang dalam 18 darjah Celsius lah. Satu-satunya trip naik cruise yang mana pada musim sejuk dan sangat best dan sangat tenang, ditemani 1969 pulau di keliling kita. Korang bayangkan korang duduk di atas cruise yang korang boleh nampak banyak pulau yang ada di keliling kita ni. Fakta menarik, walaupun ada 1969 pulau, tetapi baru 50% sahaja yang ada nama. Bayangkan 50% lagi belum ada nama tau. Jadi kalau korang menyumbang kepada Vietnam ni, mana tahu satu hari daripada pulau-pulau ni adalah nama korang. Kod-kod boleh dapat Pulau Bostom ke? Siapa tahu. Jadi trip ni 4 hari 3 malam dekat Hanoi. Satu malamnya kita berada di atas Golden Cruise ni. Tahu info lanjut, join group, link di bio.